macam ada ni kan, lampu brek dia menyala je, padahal tekan brek pun. So aku tak expect bila dia tekan brek. Apa kejadahnya motor macam ni. Abang tu main macam ular lah, macam game apa, ular kat dalam Funokia. Kiri kanan aku nak agak. Tapi dia dah laju. Aku tak nak pressure dia. Aku takut lah aku makin laju, makin cocok belakang dia. Kan lagi laju dia tekan dia. Ke tayar dia. Aku rasa tayar dia lah membuatkan dia apa, menggeli-geli kiri kanan macam ular tu. Macam ulat. Bukan ulat, macam ular kena geletek macam tu lah. Kena concentrate. Jalan jam ni sebenarnya possibility untuk kemalangan lagi tinggi lah. Nampak kadang-kadang ni brek tak macam ada ni kan, lampu brek dia menyala je, padahal tekan brek pun. So aku tak expect bila dia tekan brek. Apa kejadahnya motor macam ni. Aduh, bahaya. Ni bahaya. Aku hampir-hampir tadi ingat dia tak brek. Rupanya dia brek, mat. Lampu dia hari malam ni tu menyala macam lampu dia tekan brek. Nampak. Oi, bab. Aduh, brother ni bahaya abang. Lampu abang tu tukar bang. Pada abang Honda apa ni, ADV 160 160. Tolong abang tukar bang. Ataupun buat sistem wiring yang baru ke apa kan. Tak tahu lah masalah lampu, masalah wiring tu. Satu kereta ni pula nak masuk kanan bagi signal. Bagilah signal, janganlah mana mandai kau. Aduh. Okey bang.